أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بمنهجنا بسوء أو حقد أو فتنة أو سحر أو فساد فاجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين ومن أراد بنا بخير فوفقه على كل خير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat sejahtera bagi saudara-saudara saya kaum muslimin dan muslimat dan al-ikhwah wal akhawat daripada majlis ilmi dan lain-lain daripada majlis ilmi yang maha mulia ini. Alhamdulillah, segala puji mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita sentiasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala bagikan nikmat kepada kita, terutama nikmat al-Islam wal iman, dan Allah Subhanahu wa taala bagikan kesihatan kepada kita, dapat kita boleh menyertai di dalam majlis yang maha mulia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita malam ni masuk mata pelajaran kita sakut paut dengan rukun ambil asmaya. Kita duduk di rukun yang ketiga, insya-Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah rahmatan wasi'a wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Watsalisu ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Dan rukun yang ketiga iaitu bagi orang nak ambil asmaya saat ni tu dia kena jaga, kena basuhkan dua tangan dia sehingga ke siku. Fa illam yakul lahu mirfaqan u'tubira qadruhuma. Dan jika tidak ada bagi orang ambil asmaya itu dua siku, maka hendak mengiktibarkan qadar kedua-duanya. Wa yajibu ghaslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa asbu'in za'idatin wa adhafira. Dan wajiblah bagi orang ambil asmaya itu oleh membasuhkan barang yang ada di atas dua tangan dia. Gapo barang yang ada di atas dua tangan dia? Daripada rambut, daripada bulu-bulu, daripada daging yang tumbuh di atas tangan dia, dan begitu juga daripada anak-anak jari yang tumbuh. Ada anak jari yang tumbuh, dalam arti kata lebih. Dan begitu juga dia kena wajib, dia kena basuh juga al-adhafir. Segala apa ni? Segala kuku-kuku dia. Sebab di atas tangan kita ya ada jari, ya ada kuku, tak ke? Wajib kita kena basuh. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma'i ilaihi. Dan wajib juga kita kena menghilangkan barang yang ada di bawahnya. Di bawah gapo? Di bawah kuku-kuku saat ni tu. Gapo hak ada bawah kuku saat ni tu? Daripada daki-daki yang menegahkan daki saat ni tu akan sampaikan air kepadanya, kepada perkara yang di bawah kuku saat ni. Nampak tak tu? Itu sebagai syarah Ibnu Qasim Al-Ghazi terhadap mata Imam Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu kita tengok. Maka lepas pada kita baca mata dan syarah saat ni tu sikit daripada kita terjemah dia, maka kita tengok bagaimana tafsil satu persatu sakut dengan ini masalah. Kita duduk di pokok lagi ni. Pokok kita iaitu hak Tuhan royak katana. Hak Tuhan kita royak, ya ayyuhallazina amanu
idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Iaitu hendaklah kamu basuhkan dua tangan kamu sehingga ke siku. Tu dia. Hendaklah kamu basuhkan dua tangan kamu saat ni tu hingga ke siku. Tu. Maka basuh saat ni tu dia adalah hadis Nabi mari tafsir pula. Dan mari tafsir sebagaimana hadis yang sabitkan oleh Uthman bin Affan. Tak ke? Hadis yang panjang tu kita baca di awal saat ni tu hadis Uthman bin Affan. Dia kata summa ghasala yadahu yumna ilal mirfaq salasa marrat. Selepas pada Nabi basuh muka saat ni tu, Nabi basuh juga tangan dia dan tangan yang kanan basuh saat ni tu serta ke siku. Ila bermakna ma'a. Iaitu basuh ambil pada tangan itu kepada siku. Sehingga ke siku. Berapa kali? Tiga kali. Summa ghasala yadahu yusra mithla dhalik. Kemudian Nabi saat ni tu basuh juga tangan kiri seperti demikian itu. Seperti demikian itu mana? Makna tu seperti demikian itu basuh supaya ia basuh tangan kanan itulah. Nampak tak? Tu. Itu sebagai karakter ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu al-mirfaq. Yad tu kita faham dah tangan. Dan sebab tangan ni had bagi tangan iaitu di hujung asabi' ni. Di awal asabi' ni hujung jari ni sehingga kepada sendi ni. Sendi ni hingga kepada sendi kita panggil yad. Daripada sendi panggil senah di sini tu hingga kepada ni tulang butuk ni panggil siku. Maka had basuh tangan dan daripada sini kepada sini lah kepada siku tu. Tu dia. Maka al-mirfaq kita mari tengok ulama kita buat had lagu mana al-mirfaq ni. Dia kata al-ammal mirfaqu iaitu kena kepada tulang yang timbul pada akhir zira'. Pada akhir zira' ni pada akhir siku kita satu. Ya pada akhir tulang ni. Wal muttasil bil 'adudi iaitu dia saat itu apa dah? Jadi perhubungnya dengan orang panggil 'adud. 'Adud ni makna kata lamkeng kita ni iaitu hingga kepada bahu ni. Iaitu ia berhubung dengan isi hak duk sini ni sebagai bahu kita tu tak kan? Maka had siku tu suk sini lah. Suk daripada tulang yang tumbuh saat ni. Tu nampak tu dah. Tulang yang tumbuh saat ni. Baik, habis itu. Ia kata di sini dan nakal ijmu' lah dan telah nakalkan orang panggil kata oleh Imam Asy-Syafi'i. Nakal ni kita faham makna tu Imam Syafi'i itu pindah ijmu' saat ni tu dalam kitab dia kata ini masalah ijmu' para alim ulama kata anggota yang wajib kita kena basuh tu sakat tu. Nampak tak? Sakat tu. Tu daripada tangan sehingga ke siku. Tu Imam Syafi'i royak gitulah. Baik. Maka kita tengok di sini, orang panggil kata sakut paut dengan masalah ni, seolah kata tepat sifat kita kena basuh yadai ni mana? Ayyabda'a ghasla yadai min atrafil asabil kaffai ilal mirfaq. Apa kita lihat ni? Iaitu mula kita hujung awal tangan saat itu hingga kepada orang panggil tulang hak tumbuh saat ni. Baik. Apabila situ, dan sebelum kita nak pergi situ, dia kata, dia buat orang panggil mari dengan uslub dengan syarat. Kalau jika lagu ni, jika lagu mana? Jika kata tidak terdapat fa illam yakul lahu mirfaqan. Ni nak turun dalam masalah ni. Kalaulah orang saat ni tu tidak ada tulang siku, dalam arti tak tangan dia tu betul, tak ada senah sini, betul selalu dah. Ni dalam hidup saya ni saya tak biasa tengok tu dah. Tak biasa tengok. Tapi orang tangan pandak tu kita biasa tengok. Nah, kita ni kebiasaan tangan panjang gini dah. Tapi orang hak tangan dia tekak ni. Taklah kata sekat siku ni. Makna tu di antara tangan ni sampai bahu lalu tak ada siku tu. Tiba-tiba ia tak apabila tidak terdapat bagi seorang saat ni tu, bagi seorang ni makna tu bagi
mutawaddi' lah bagi orang ambil asmaya tu. Tidak terdapat baginya. Kita pakai di sini, kita pakai kana tam. Habis kita terjemuh dengan tidak terdapat. Habis tu adik-adik kita dah sebab di sana tu apabila kita belajar lurah tu ke. Okay. Kana tu ya ada kana naqis. Tu dia, ya ada kana tam. Tapi kalau kana hak naqis daripada kana dan akhawat an-nawasikh saat itu tu dia tu beramal merafakkan isim menasabkan khabar. Tu hak mana adalah tu. Tapi kalau misalnya kana tam dia tu makna dia saat itu tu dia iaitu apa? Dia makna wujidah, makna terdapat. Itu dia. Habis itu kita terjemah tu. Dan jika tidak terdapat bagi seorang ambil asmaya itulah. Tidak terdapat apa? Mirfaqan. Tidak terdapatkan oleh dua siku. Dua siku seorang tu. Maka u'tu biraqadruhuma. Iaitu hendaklah kita kita kena iktibarkan qadar kedua-dua. Mana tu seperti kita kena iktibar saat itu tu, kita kena buat ukur lagu mana. Tengok ulama kita syarah lagi dah. Kita tengok kita syarah. Dia kata di sini, dia kata, fa illam yakun lahu mirfaqan. Dia kata, walau fi ghairi mahallihi al-mu'tad. Walaupun mirfaqan saat itu, siku saat itu tidak ada tepat kedua-dua yang kebiasaan orang ada. Makna tu, biasa siku, lepas pada tangan itu siku lah. Tapi demo ni tangan tak ada lah siku. Sampai ke bahu selalu. Lagu mana? Dia kata, tepat kita kena qadar tu. Ai u'tu biraqadruhuma ai qadru mahallihima min mu'tadil khilqah min akranihi bin nisbah. Mana kata kita kena qadar boleh orang hak setengah-tengah dari kalangan orang. Mana tak orang kebiasaan orang tu asal khilqah dia. Asal kejadi manusia tu, siku dia tu dengan tangan dia hingga ke bahu tu, siku dia sakat setara mana, tangan sakat setara mana. Maka apabila ia gitu kita basuh sekadar hak wajib tu, hak wajib tu sekadar tu lah. Kita salah atau kita ukur gilah kata setara mana tu. Ni panggil bicara dalam ilmu fiqh dia lagu tu lah. Sebab tu Nabi tu tekai sangat tu, Nabi panggil doa bagi Abdullah bin Abbas tu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan ya Tuhan aku, hendaklah kamu beri kefahaman kepada dia dan hendaklah kamu berikan kemahiran kepada dia dalam masalah ilmu tafsir. Maka nikmatlah orang dapat ada kefahaman, dapat boleh tafsirkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala tu sebagai nikmat yang besar. Ada kebaikan yang banyaklah kita kata. Nampak tak? Sebab itulah kita kena ngaji molek ilmu fiqh ni. Kita tengok ulama kita syarah lagu mana, letak lagu mana masalah. Tu dia. Sebab tu di sini dia bawa data masalah lalu. Jika orang saat ni tu kita ada masalah. Tak ada kebiasaan tak ada tu kita tengok atau nampak sepokan tak ada siku dia. Apa kita nak qadar kan? Qadar ukur di atas orang asal khilqah tu setara mana. Nampak tak? Dia ukur pada tilik kepada apa ni? Tilik kepada kebiasaan orang. Jangan hak ghairu mu'tadah. Kalau kita tilik kepada orang besar daah tu tangan panjang daah tu tak ada ke? Bobo padai. Orang tengah panggil. Baik. Maka di sini dia kata habis itu. Wa yajibu ghaslu ma 'ala al-yadain. Dan wajibkan orang ambil asma itu basuh apa yang ada di atas tangan dia daripada bulu-bulu. Mana kalau bulu ada di atas tangan memanglah adalah orang tangan bulu. Maka bulu ada di atas tangan itu wajib kita kena basuh sampai air juga. So, wasilatin kalau jika dia ada tu isi tumbuh. Ada orang kita ni kadang-kadang luka jadi isi dia tumbuh itu. Wajib kena basuh. Wajib kena sapa air. Kalau orang tu kita tu naik jadi tuak masalah. Bahasa Hufani kita dituak dah. Naik tumbuh kolai gitu. Maka wajib kita kena basuh. Ataupun ada tik lalak. Kita tah ni tik lalak besar tu. Maka wajib kena basuh juga. Dalam mazhab kita
wajib kena basuh. Wa usbu'in zaidin. Begitu juga wajib kita kena basuh iaitu anak jari hak lebih. Memanglah kadang-kadang orang kebiasaan jari 10 ya 12. Tumbuh belah lek nisa, tumbuh belah nisa. Maknanya kata ya tu sebelah tangan tu ni jari. Kita kebiasaan 5 je. Tapi ya ni, hak ni tu hak lebih sebelah nisa tu kena basuh dak. Wajib dalam mazhab kita kena basuh juga. Tu dia. Wa adhafirin dan segala kuku-kuku. Tu dia segala kuku-kuku. Wa adhafira. Baca wa adhafira dah. Walaupun ya atas pada sya'rin juga, dia ni orang panggil dia ismul ladzi la yansarif, hak duk di atas wadhi mafa'ila. Adhafira mafa'ila. Tu dia apabila khafat dengan patah dia ni. Tu dia. Orang panggil ketika khafat dengan patah. Ya duk tu tepat khafat sebab ya atas pada sya'rin tu duk lepas pada isim majrur min tu. Biasa kena baca wa adhafirin lah. Tetapi di sini tak boleh nak baca. Supaya kalimah masajidah tu lah. Tu dia kita nak tengok dah. Tak apalah, itu di sisi bagi. Tapi di sisi makna tanah. Wajib kita kena basuh apa kuku-kuku kita. Abak tu kita, orang tua-tua kita, orang ada ilmu, hak belajar ilmu, sakut paut dengan bab ambil asmaya ni, dia rosak ni, kuku-kuku sosa ni. Kadang-kadang kita ni tak ada intibah, orang muda-muda ambil gaduh dak tak ada dah nak rosak-rosak. Dalam arti kata nak basahkan kuku juga tu. Ketika kita basuh tangan tu, walaupun ketika basuh tangan tu, hak mula-mula tu, iaitu sunat. Kalau sunat bukan rukun. Tetapi, tempat rukun mana? Tempat rukun sini. Ghaslul yadai ilal mirfaq. Nampak tak? Tu ghaslul yadai ilal mirfaq. Itu termasuk dari rukun. Maka apabila kita tak sampaikan air, dalam arti kita tak basuhkan kuku ni, maka nanti jadi kata la yujzi lah. Seolah tak ambil air semaya kita tu tak, orang panggil tak memadai lah. Apabila air semaya kita tak memadai, dalam arti tak sempurna, bagaimana? Orang panggil masyrut dia, kagak hak kita nak pergi tunai itu daripada semaya tak itu nak sempurna. Nampak tak? So. Nampak tak tu? Tu kita habis tu kita kena belajar tu. Habis itu. Lepas tu dia mau tanya pula. Lepas tu ustaz, kalau gitu ustaz ayat tu wajib juga kena basuhkan gapo ni? Kena basuhkan kuku. Pahak barang hak duk bawah kuku tu hak kita kuasa nak basuh tu lagu mana ustaz? Dia jawab di sini. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma'i ilaihi. Dan wajib juga di atas orang nak ambil asmaya saat itu kena menghilangkan apa yang ada di bawahnya. Apa yang ada di bawahnya no? Apa yang ada di bawah kuku-kuku saat itu tu. Gapo apa yang di bawah daripada kuku tu? Bayan. Nak menyata ma tu gapo barang ada di bawah tu daripada daki-daki. Allah tahu kuku kita ya ada daki tak kan? Ya ada daki gitu. Ataupun di kuku kita tu ada, kalau orang buat kebun tu, orang noreh tu jadi lekat getah tu. Ataupun orang hak kerja balik jadi cikgu ataupun jadi acan, jadi gapo ni, jadi kru di gapo ni, seolah kata bahasa Sia panggil liquid. Cara getah hak kita nak apabila kita tulis salah tu hak putih-putih tu. Gelekat ke hak tu kena buat. Nampak tak? Kita kena buat sebagai seolah terdaki-daki yang menegahkan sampai air kepadanya. Dalam mazhab kita wajib kita kena buat. Tapi kalau kita tak buat juga, kalau kelupa tak apa. Tetapi kalau kita tengok dah, kita sekelai tak sebuat, hak tu tak memadai. Tak memadai. Sebab dia kata kara ni kara yang wajib. Dan wajib kita kena buat barang yang ada bawah daripada kuku kita tu. Tu dia. Ayyamna'ul wusul ma'ilai ay ila ma tahtaha minal badan wa in kana al-mutaqaddim min kalam syarih ma tahtaha min wasakhin fayakunu fi istikhdam. Tak ada apa, tak ada hukum apa situ. Ia nak royak atau cara istilah guna saja je. Fa in kana la yamna'ul wusul ma'ilai lam taji izalatuhu.
Kalau tak ada tegah gapo, tak wajiblah kita menghilak. Pendek kata had bagi kita basuh tangan tu iaitu daripada hujung jari ni sehingga kepada anak hak tumbuh ni. Sebagai tulang hak tumbuh sini sebagai hak mula-mula. Tapi kalau kita nak ambil lebih sikit, ada gapo atas sikit, termasuklah ghurratul mayamin, ghurratul muhajjalin hak kita belajar dulu tu. Salah satu Nabi suruh kita ambil lebih sebab anggota wuduk tak kan? Itu dia. Ini insya-Allah kata sebagai had yang jadi rukun wajib kita kena basuh. Pada pertama orang panggil basuh pertama basuh wajib. Tapi basuh kedua tu sunat, basuh ketiga pun sunatlah. Itu dia. Habis itu. Habis itu. Ini kita boleh pergi cepat-cepat ni sebab dia panggil siri batas dia paling sini ni. Itu dia. Kita boleh pergi cepat-cepat ni. Warabi'u mashu ba'dir ra'si min zakarin aw unsa aw khunsa. Dan rukunnya keempat iaitu hendaklah kita sapuhkan setengah daripada rambut kita. Setengah daripada rambut kita tu lagu mana? Pia tu lagu tu umum semua ke daripada masuk lelaki dan perempuan ke? Min zakarin daripada lelaki, au unsa daripada perempuan, au khunsa. Semua saat itu tu kena sapuh. Sebab kita makruf dah. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita ni iaitu ia dagi selisih ulama tu di bab sekor tu. Wamsahu biruusikum. Hendaklah kamu sapuh orang nak ambil air semaya, sapuhkan dengan kok orang panggil rambut-rambut kamu. Orang panggil bab di situ tu ulama dak selisih. Maka dipilihkan oleh al-alim al-allamah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i dia kata dalam mazhab hak jalan bab tufidul juz. Mana tu satu juzuk setengah tak apa dah. Bukan kita kena basuh semua, bukan kita kena sapuh semua. Tu dia. Au mashu ba'di sya'rin fi haddir ra's. Ataupun kita sapuh setengah rambut tu pada had ni? Had kepala kita. Itu dia. Di sini ni dia kata apa dah? Dia kata di sini kita mari tengok ada hasyiah sikit tu, hasyiah Bajuri dia kata kan au mashu ba'du syar walau sya'ratan wahidah au ba'daha walau masaha sya'ra ra'sihi thumma halaqahu lam yajid i'adatul mas kama taqaddama. Iaitu kita sapuhkan setengah daripada rambut kita. Walaupun sya'ratan wahidah. Walaupun kita sapuh tu sorak rambut pun. Ataupun setengah daripada rambut. Kalaulah kita sapuhkan rambut kita tu, sya'ra sihi tu, kita sapuh dah. Kemudian kita cukur rambut kita. Tak wajib dah kita i'adah. Sebab kita sapuh dah. Ini dia fardu takdir masalah lah tu. Tu dia. Wala tata'ayyanul yad lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Dan tidak ta'yin, tidak tertentu tidak tertentukan sapuh tu dengan tangan. Wala tata'al yad lil mashi. Tidak wajib kata kena sapuh dengan tangan. Boh ke haruslah kita sapuh saat itu dengan khirqah. Khirqah ni seperti apa? Seperti kalmin syafah. Itu dia. Seperti kalmin syafah. Seperti kita sapuh dengan kain khasak-khasak. Seperti kain mendil. Ataupun kain tola, kain bulu. Kita kata-kata lagi lah. Khirqah tu. Wa ghairiha. Dan lain daripada khirqah saat ni. Kita nak sapuh. Mana di sini dia kata dalam mazhab ni, dia tahlil kata, tak pasti kita nak sapuh dengan tangan. Tetapi apabila kita tengok dalam hadis Nabi kita SAW, Nabi kita hajarlah. Sakut paut dengan bak ni memanglah. Nabi kita hajar molek dalam bak ni. Sapuh ke apa ni? Sapuh kepala ni. Dalam masalah mashur ra'si saat ni tu, Nabi kita hajar molek. Nabi kita hajar molek. Hajar ke mana? Dia kata had kita nak sapuh kepala tu. Daripada mana? Daripada tepat manabit. Bidatul inhinal jabhah ni. Ila muntaha manabis sya'r. Mana kata ambil di sini sehingga di suk tempat tumbuh rambut di belakang tu. Tu. So Allah kata had bagi kepala.
Adapun sifat kita nak sapuh tu dia kata kan, iaitu kita membasuhkan dua tangan kita dengan air hak baru. Hak ni hak penting. Nampak tak? Kita membasuhkan tangan kita air hak baru, bukan air hak lebih daripada tangan kita. Seolah kata selepas pada kita basuhkan tangan tengok ke siku saat ni rukun yang kedua, maka rukun yang ketiga, maka rukun yang keempat ni iaitu sapuhkan setengah. Sapuh saat ni tu kita kena insyak semula. Dalam arti kata kita kena ambil air barulah. Kita take air tu kita kena sapuh mula. Mana tu hak nak di gapo bima'in jadid. Kemudian summa yad'a yadayhi ala muqaddimatir ra's, summa yamurru bihima ila qafa ra's, summa yarudduhuma ila al-makan alladhi bada'a min, yuqbilu bi yadayhi wa yudir. Lagu mana? Dah kita ambil sini, ni kita letak tangan kita sini dah. Letak tangan kita sini, letak sini. Tu. Hak ni masuk rangkung. Adapun dalam mazhab kita take setengah pun tak apa dah. Tetapi kita nak ambil hak seolah tu mazhab jumhur duduk lah tu, mazhab Syafi'i duduk tu, jadi kena habis. Itu dia sapuh gini. Ambil di awal ni, sapuh gitu, sapuh semua. Lepas tu kelik pula. Tu gitu. Kelik pula. Tu gitu. Hal ni panggil tu hak masuk semua mazhab tu. Dia kata di sini, amma akhdhu ma' jadid lima sirut faqad ja'a bis sunnah wa dhahir hal al-wasifin li wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni lah bagi ni dah hak sahabat tengok para Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil air semaya. Seolah kata hak naknya di kita ambil air baru. Bukan kata air selepas baru kita basuh tangan ke siku sakning. Tu dia. Sebab tu hadis Nabi dia kata daripada Abdullah bin Zaid sana dia kata wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadl yadihi. Kama dia sapuh ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepala dia saat itu dengan air saat itu bukan air hak lebih daripada duduk di atas tangan dia. Air bukan air hak lebih daripada air hak duduk atas tangan dia. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih dia. Iaitu ulama saat ni tu dia kata sifat kita nak gapo dah? Kita nak sapuhkan kepala kita. Tapi kalau kita tengok kepada sifat saat ni tu, di antara lelaki dan perempuan supalah. Awak supa. Tu dia. Cuma duk dikata rambut, tengok pada sifat rambut pula. Rambut pandak, rambut panjang. Kalau yang rambut pandak, biak tiba tu li syak wa qasir sawa kana rajul mar'ah. Ada pun yang kata kalau rambut pandak, kita buat seperti kita ayat saat ni lah. Kita buat kita seperti kita ayat saat ni. Iaitu apa? Fa innahu yad'u yadayhi ala muqaddimatir ra's, summa yamurru bihima ila qafar ra's, summa yurudduhuma ila al-makan alladhi bada'a bih. Sepalah. Kalau rambut pandak, kita tok sini, dan kita tok sini, kita sapuh naik atas ni. Lepas tu kita kelik mula-mula pula. Maka, mazhab Syafi'i pun duduk letu, mazhab jumhur pun duduk dalam letu. Salah kata, ada apa? Kita pakai sapuh bih lalu dah. Tu dia. Keluar pada khilaf tu. Keluar pada khilaf lalu dah. Kalau kita nak amal hak mazhab Imam Syafi'i tak ada apa sebab masalah ni khilaf tanawwu'. Khilaf yang kita bagi kata selisih yang kita boleh buat berbagai-bagai cara. Nampak tak? Tak kena balah lah masalah ni. Kita tengok hak dia buat lagu ni pun kena, hak buat lagu ni pun kena sebab ada alasan, ada tempat jejak masing-masing. Itu sebab hak kita royak rupa hak sakning tu hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim hak tu. Sifat yang kedua, iza kana sya'r ra's tawilan. Kalau orang panggil tu rambut kita saat ni tu rambut jadi panjang. Dalam arti kata orang panggil keluar daripada garis sehat asal. Asal ni orang apabila rambut turun tu jadi panjang lah. Tu dia. Fa innahu yamsahu mithlu sifatil ula wujuban. Wa ma zada min asy-sya'ri fala yusannu mashu bal yajuzu likaunihi tabi'un li ghairi. Orang rambut panjang pun buat lagu tu jugalah. Tetapi rambut lah tak kena tu, tak ada iktibar lah. Sebab dia nak kepada had hak wajib je. Had hak wajib iaitu, apa? Kepala. Kepala rambut duduk atas kepala. Mulai pada mana bisyar hingga pada hujung tekak dia. Hingga pada tepat suk rambut tadi. Buat gitu. Ada pun hak rambut lebih lagi, tak
Tak ada gapo sebab ia nak kepada hak wajib saja. Nampak tak tu dah? Tu dia. Itu sakut paut dengan gapo ni? Dengan sapuh kepala. Nampak tu dia kata sini dalam mazhab dia kata wala tata'ayyan yad lil mas bal yajuzu bi khirqatin wariha. Ni luah lagi. Dia mau kata kalau lah nak sapuh dengan lain pada tangan boleh tak? Boleh. Tak ada gapo. Tu walau ghasala ra'sahu badala masaiha jada. Kalaulah basuh ia seorang akan kepalanya hal keadaan ganti daripada sapuh saat itu harus. Asal saat itu sapuh. Tetapi kita nak basuh. Ada apa? Walau wada'a yadahu mablulah walam yuharrikha jaz. Dan jikalau letak ia seorang mutawaddi, orang yang ambil asmaya itu akan tangan saat ni tu tangan apa ni? Tangan yang basuh. Kalau basuh kita nya tangan yang basuh, tangan yang lembab. Walam yuharrikha. Letak saja. Tak letak saja. Tak ada gerak gapo-gapo. Harus juga. Boleh belaka. Tengok dalam Islam. Apabila kita tengok tu rupa banyak. Rupa baik ni. Rupa cara baik ni pun kena. Rupa cara baik ni cuma hal ni kita kena kira lah. Kita kena iktibar, wipanda iktibar lah. Kata ini masalah khilaf khilaf tanawwu' ke khilafun tadad. Nampak tak? Hari ni kadang-kadang dia kata entah so engkau masalah khilaf. Misalnya masalah tawaf kubur masalah orang puja kubur hak ni bukan masalah khilaf tanawwu', hak ni khilaf tadad. Sebab apa? Sebab rupa lagu tu tak ada contoh tauladan daripada sahibus syariah. Adakah Nabi suruh perkara tersebut dengan perkataan dia? Tak ada. Adakah Nabi sendiri laksanakan perkara tersebut sahabat selepas pada dia laksana perkara tersebut dan ulama dia tu royak pula dan melaksana pula? Tak ada juga. Maka apabila perkara tu tak ada, dalam arti kata benda tu benar, kalaulah benda tu molek, sebab mereka itu duk nak kepada perkara molek, maka apabila tak ada dengan kenyataan perkataan dan tak ada tunjuk dengan tikah laku pelaksanaan, maka kita orang ke belakang tak usah duk kacau lah. Tak usah duk kacau lah. Nampak tak? Tak suruh kacau, tak suruh uak lah perkara tersebut. Tinggal tu lebih molek. Di diri kita tinggal, di situ dah menunjuk kata kita sempurnakan kita ittiba' sunnah Nabi kita SAW. Tu dia. Kaulah khilaf tu dia tadad. Tapi kalau khilaf tu tanawwu', tak ada apa semua masalah ni. Nak buat rupa lagu ni pun tak ada apa, nak basuh pun tak apa, nak sapuh pun tak apa. Tapi hak ayat mari wamsahu, hak tu hak molek. Nampak tak? Dan Nabi buat contoh pula, hak tu hak molek sekali. Hak tu hak molek sekali. Tu dia. Habis itu. Maka timbul masalah. Ustaz, kaulah seorang saat ni tu dia nak sapuh di atas sepengah imam ataupun nak sapuh di atas orang panggil kasubai dia. Lagu mana? Lagu mana? Sebab tu ulama kita dia kata disyarakkan kita sapuh di atas kasubai kita dengan syarat bahawasanya adalah kita tu jadi susah kita nak pecah. Dan nak pecah dia. Kalau pecah tu jadi ada kesusahan. Jadi ada kesusahan. Jadi apa nak? Yashukku naz'uha bi khilafil ama'i allati la tasbi nafsiha. Kalau mudah tu tak. Kita kena basuh, kita kena sapuh di atas rambut lah. Tu dia. Maka dalam masalah ni jadi ulama kecek panjang. Kecek panjang masalah sapuh di atas imam ataupun sapuh di atas khirqah ataupun sapuh di atas khuf. Ini masalah panjang. Kita tak usah masuklah dalam ayat situ. Cuma nak ayat tu pada asal tu kita nak sapuh di atas kain subai kita kalau ada kesusahan tu tak ada gapo. Tak ada gapo. Tapi hari ni tak ada kesusahan gapo kita nak pecah tak start tak ada gapo deh. Mereka ada pakai subai tu kena balok kejak gapo tu hak tu tak ada apalah. Terutama ya musafir ya gapo tu hak tu ya dapat boleh ambil rukhsah. Tu dia. Habis itu. Ini masalah sapuh setengah daripada kepala dia. Yang kelima wal khamisu kita tak masuk dalam tu, kita duduk di atas syarah kita ni saja ya. Kita tengok masalah mudah deh. Wal khamisu dan rukun yang kelima iaitu ghasnur rijlai ma'al ka'bain. Iaitu kita basuhkan dua kaki kita sehingga kepada kuku lali kita.
Itu kuku lali ni maknanya tu kuku yang tumbuh celah daripada kaki kita di atas sikit tu. Dua mata kaki tu, dua mata tu. Ada depan, ada belakang tu. Sebab tu Nabi kita kata wailul aqab minan nar. Nakawe lah bagi orang hak tak apa ni. Hak tak sapuh, hak tak basuhkan kaki dia tu sampai kepada had tu. Had itu Ka'bain tu. Tu dia. Illam yakun mutawaddi' labisal khuffain. Hak ning ni basuh dua kaki dia sehingga serta dua mata kuku lali saat itu jika seorang ambil asmaya tu dia tak pakai khuf. Nampak tak? Dia tak pakai khuf, tapi kalau dia pakai khuf, dia musafir pula, had dia tu 2 hari 3 hari. Tak ada gapalah. Tapi syarat tu adalah hak pakai khuf tu dia pakai mula sebab dia nak tubik musafir. Dia pakai mula-mula, dia pakai tu di atas taharah. Dia dalam arti kata, dia duduk dalam asmaya. Khuf dia pun cuci. Nampak? Ya ada syarat dia lah. Hak ni, dia basuh kaki sampai pada 2 kali jika dia tak pakaikan khuf. Fa in kana labisuhuma wajaba alaihi masul khuffain. Maka jika adalah seorang tu apabila dia pakai kedua-dua khuf saat itu wajib di atas orang ambil asmaya tu dia kena sapu khuf. Ataupun aulit tanwi'. Ataupun dia au ghasl rijlain. Dia boleh pilih sini weh. Tu beri pilih. Kalau tidak buat kedua tidak boleh. Mana kata dia boleh pilih ambil sesuatu manusia. Kalau nak buat dalam masa sama, sapuh pun tak boleh, basuh tak boleh. Tapi boleh pilih sesuatu manusia. Kalau sapuh, sapuhlah. Tapi basuhlah. Dia panggil aulit tanwi' dah. Itu dia. Wa yajibu ghaslu ma 'alaihima min sya'rin wa sil'atin wa asbu'in kama sabaqa fil yadain. Dan wajib juga seorang saat ni mutawaddi' tu basuh barang yang ada di atas kedua-duanya. Kalau di atas kaki kita adanya bulu, adanya daging tumbuh, adanya orang panggil kuku-kuku apa orang panggil kuku hak lebih tu. Kuku kaki hak lebih tu. Maka sini tu wajib kita kena basuh. Supaya ngebak tangan dia. Supaya kita hurai masalah tangan tak ada. Tu dia. Perhati molek lah. Perhati molek, tengok biar molek-molek masalah tu. Tu dia. Baik. Wasadisu at-tartib. Dan yang kena, rukun yang kena iaitu kita kena teratur belakang hak ni kara daripada niat, daripada basuh muka, daripada basuh tangan ke siku, daripada sapuh kepala, daripada basuh kaki sehingga dua mata kuku lali, dan yang kena itu tertib. Ini panggil syarat mukadimah kita masuk semaya. Tertib tu kena tertib. Sebab dalam mazhab lain kita tak tertib. Tak ada apa. Dalam mazhab kita kena tertib. Sebab tu Nabi kita kata tanah. Dia berhujah dengan hadis Nabi kita ibda bima bada Allah bihi. Hendaklah kamu mula dengan apa yang Allah SWT mula. Sebab tu dalam bab haji dan umrah. Apabila sahabat pergi pada Bukit Safa dan Marwah, tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kita nak mula mana dulu ya Rasulullah? Nak mula di Marwah dulu kan? Kita nak mula di Safa dulu?" Balai masalah se'id. Maka Nabi royak kata, "Ibda bima bada Allah bihi." Hendaklah kamu mula dengan apa hak Tuhan mula. Hak Tuhan mula tu, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah tu adalah lambang bagi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok tu Tuhan mula dengan Safa, maka mula di Safa. Begitu juga dalam masa Allah sakut pak dengan ambil asmaya. Jibril bagi hajar Nabi melaksanakan mula lagu tu. Maka turut hak tu. Nampak tak? Turut hak tu. Habaq tu ya, dalam mazhab kita tertib tu wajib. Maksud dari rukun. Wasadisu dan rukun yang kena itu at-tertib fil wudu. Dalam masalah ambil asmaya lah. Alama ay ala wajhil ladzi dzakarna. Di atas barang, di atas jalan yang kami telah sebutkan akannya. Akan apa? Akan ini masalah tu. Akan semua perkara al-mazkur daripada kita ngaji tu. Mulai pada niat sehingga pada basuh kaki tu. Kena tertib lah. Itu dia. Baik. Di sini dia kata ala ma dzakarna ay fi addihil fudu fi addil furud, pada musannif kita bilakan segala rukun-rukun ambil asmaya. Pasal dia mau tanya tu, kalau kita kelupa nak tertib hukum lagu mana ustaz? Nak tafraq ni falau
Idza arafta ma'rifata dzalika falau nasiyat tartiba lam yakfi. Kalau seorang tak ni kelupa nak tertib. Dalam arti kata tak basuh tangan lu gi basuh ke apa? Gi sapuh kepala lalu. Tiba-tiba ingat, tak boleh. Kena mula-mula daripada basuh tangan, daripada basuh muka, kena tertib, kena sosok. Hak ayat sebut tu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kena tertib tu. Kalau kelupa apa kena tak memadai. Walau ghasala arba'ata a'dha'i daf'atan wahidan bi iznihi irtafa'a hadatsu wajhi faqat. Ni kata ya fardu takdir. Kalaulah basuh ia seorang. Kalaulah basuh ia seorang ambil air semaya tu akan pak anggota tu sekaligus. Daripada basuh muka, daripada sapuh kepala, daripada tu. Jadi sekaligus sekaligus lalu. Maka hak bila tu, hak mengakak tu irtafa'a hadatsu wajhi faqat. Ya kelik pada hak pak mula-mula tu, rukun mula-mula tu iaitu basuh muka tu. Tu ya kira lagu tu. Ya kira lagu tu. Faqat aiduna baqiyatil a'dha. Hak lain tak leh. Hak naknya iaitu kena soso. Ya kira balik soso, kena tertib. Apabila royak tertib, kena mula 1, 2, 3, 4, 5, 6, kena gitulah. Nampak tak tu dah? Tu. Di sini pada penghujung masalah ambil rukun ambil semaya tu, kita kena perhati molek lah. Cuma sifat cara ambil tu, kita tengoklah cara basuh tu, basuh tangan kan. Kita basuh ambil di sini dulu, sehingga mari siku tu sapuh naik ke atas. Ataupun belah kiri pula, sepatutlah sapuh naik ke atas. Cuma jaga tempat-tempat yang ada daki-daki yang tak menegahkan sampai air. Nampak tak? Menegahkan sampai air. Baik juga sapuh. Sapuh tu kalau kita nak keluar pada khilaf, kita buat seperti ayat sana. Mulai pada sini, heret turun belakang tu, heret naik kelik semula. Sebagaimana hadis dari riwayat Bukhari Muslim tadi. Tu dia sapuh kepala dan begitu juga kaki. Kaki tu supaya dengan tangan. Dalam arti kata kalau atas kaki kita ada bulu-bulu, ada kulit yang tumbuh, ada anak jari yang tumbuh, semua tu wajib kena basuh belaka. Semua tu wajib kita kena basuh belaka. Bighairi tisna' dengan tidak ada kecuali. Itulah habis daripada masalah rukun ambil asmaya. Hak kita belajar daripada beberapa halaqah perjumpaan yang lepas tak ni tu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat boleh ambil asmaya kita dengan melalui kita belajar, tahu. Hak tu hak nak daripada kita buat satu perkara bina di atas tahu. Bukan bina di atas kita turut orang. Tak. Sebab tu apabila kita buat dengan kita tahu saat ni tu lepas taklif kita. Tapi kalau kita buat kita tak tahu ada dosa lah. Habis tu dalam masalah bab kata. Saya tahu wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mudah katakan di atas mana-mana perkara saat itu dengan tidak ada ilmu. Mu tak ada ilmu pengetahuan dalam masalah tu. Innas sama wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhum mas'ula. Semua anggota tersebut saat ni akan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah kita nak goyak, apakah masalah kita nak amat. Sebab itulah wahai adik-adik saya, wahai adik kakak, semualah lelaki dan perempuan, kita kena ambil amati sakut paut dengan ambil asmaya. Jangan kita buat main-main. Seolah kita saat ni tu apabila kita nak buat asmaya tu kita istihdar. We molek. Daripada kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita fokus kepada seolah tu ambil asmaya salah satu daripada kita buat ibadat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya khusyuk, hatinya cara mikirnya tazallul, tunduk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita ambil asmaya. Sebab tu makruh ketika kita ambil asmaya kita nak cakap kata kita tak boleh. Dia ada adab dia. Dia ada orang panggil PA perangai akhlak ketika kita ambil asmaya itu dia. Itu dia. Nampak ya masalah mudah-mudah tapi kalau kita tak mengaji ni semua perkara tu dipayah belaka di atas kita. Maka malam ni di sini sajalah insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita masuk hasah lagi akan datang wa sunanuhu asyratu asya dan semua
segala perkara yang disunat ambil asmaya saat ni tu ada 10 perkara. InsyaAllah SWT kita akan belajar pada hisah yang lagi akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.